Apa tu? Dalam pun ni tuan-tuan. Kerja apa ni? Sudah dah. Ini nama ikan lampam ilo-ilo. Kopinya okey tak? Mantap. Yang belakang yang silau-silau sikit tu. Makan. Tegah. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sepemancingan, salam pancing tak kumpau, salam ikolah salam apa-apa pun Okey, macam mana semua sihat ke? Sekian lama tak buat video, selalu main reel kan. Ini nak try buat video lah. Kokok tak kumpau. Okey, kita mancing lagi ni dekat Sungai Pak Jabit, Along Gajah. Okey. Jadi ni mancing dengan member tak sampai lagi. Saya pun baru sampai dekat spot ni. Hongap berjalan. Okey. Update cuaca okey. Sungai pun tengoklah. Sungai dia okey kot. Air dia ni keadaan sawit. Okey. Nak try dulu dekat yang pot pertama ni. Kalau membangau, kumpau ke, pergi pot kedua lah. Alright. Tunggu sampai spot, nanti saya update balik. Bye. Okay guys. Ini kita pakai sawit lah. Macam biasa sawit. Sawit je sini. Pernah bukan tak pernah pakai umpan lain. Pernah pakai hati. Pernah pakai dedak. Pernah pakai roti. Ada makan tapi dia orang kata apa, kurang rancak lah. Sungai belah sini ni saya main ni, dia bila pakai sawit ni ada rancak sikit. Sedap sikit lah main. Tidakkan nak menunggu dia gedik pancing pun payah kan. Kita buat macam ni sawit dah. Simple. Okay. Oh. Okey, kita try dulu. Kita try dulu spot pertama ni, tengok macam mana. Agak-agak adalah gedik-gedik kan. Ikan dalam air kita tak tahu macam mana. Update guys. Tak ada lah. Pot first ni kumpau. Nak pergi jalan ke pot kedua. Semak sikit lah. Semak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum. Jalan nak pergi mancing dah. Ini sama sikit. Nak pergi ke pot lagi satu tapi dia panas. Cuma dia rumput lah, rumput banyak. Rumput. Berumput lah kawasan ni. Tapi dia panas. Cuba tengok belah-belah depan tu pula macam mana kan. Okey, ni pun jalan-jalan kat sini ni risau juga, kan tak risau. Okay. Tawakal lah kan, tawakal lah. Agak tak dijumpa lah, bukan-bukan. Kita pun tak nak seriau. Okey, dekat je. Ni kita ke depan sikit lah, sungai dia. Dia sungai dia cetek lah. Cetek. Tapi itulah kan. Ada rumput, kawasan rumput. Sini kalau tak ada payung, tak jadi apa. Alright, update. Member kita dah sampai. Mr. Panjang. Dengan kelengkapan baru. Misinan kotak ke mbak. Oh, gila. Pancing 2 batang. Baru kedai lagi.
Tak pancing pasal kan. Tapi tak apa, ada rezeki ada, insyaAllah. Cepat lambat je. Okay, kita sambung. Ni abah-abah punya. Ya, dia tarik betul. Ya, dia tarik betul. Makan sekali lagi, makan sekali lagi. Dia makan pancing yang pelampung ni, tak sempat. Aduh. Mr. Panjang tak habis lagi setting. Satu pancing dah baling. Satu dia tengah setting kan. Tak apa, kita tunggu. Masih belum strike lagi ni. Masing-masing masih kumpau lagi. Sabar. Sabar. Dapat 92. Okey, tegah ha. Pancing puyuh dia makan. Makan hati. Oh, ada saiz, ada saiz. Ada saiz. Okey. Alhamdulillah. Lampam gorgon. Okey. Nampak pakai pelampung, pakai hati dia makan. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang hati dah. Makan. Alright guys, ada seko. Pakai hati, main pakai pelampung. Pakai pancing puyuh je. Rupa dia makan belah tepi je. Ingatkan nak naik ikan. Rupanya abang ikan. Alhamdulillah rezeki. Ada nama rezeki je. Okey, kita setting lagi sekali lagi. Pancing puyuh ni tengok macam mana. Ada lagi. Ya, ikan. Mati. Gila apek sampai ke bawah. Okey, tegangkan balik yang punat yang tu tali pendek tu. Makan. Makan. Alhamdulillah. Jangan masuk rumput, jangan masuk rumput. Nak dekat gorgon ah. Oh, tak. Tak gorgon. Yang ni saiz kecil, standard size. Okey, sawit. Tadi hati ni sawit, alhamdulillah. Ada jang, ada sabar. Nampak duduk kat selekor depan tu. Jahat tu. Macam ada rumput ni kau nak tebah rumput ni, Allah. Makan. Okey ah, ikan ketiga ah. Ada kocik ni, kocik. Ikut je laju je ni. Ada terubul ni. Halus. Di ujung boleh lawan balik. Nah, kocik. Boleh lah, mana ada seko lagi. Seko lagi. Kamu jangan fokus. Boleh lah, alhamdulillah. Terima kasih Cik Panjang Jadi anda punya turn pula. Tunggu. Ya. Mantap Jang. Terima kasih banyak. Inilah buat stok. Tidak banyak itu. Bagi Osi tu. Osi masa naik bukit tu je. Tadi tengok memang banyak macam dia dah bawa. Banyak. Ingatlah rimau lagi juga. Rimau dia tunggu. Dah tompek dia. Dah duduk. Okey. Gorgon. Tarik kasih gorgon. Panjang kita melajai ikan. Gorgon apa ni? Gorgon sampah. Berserta ikan ni, Apa? Itu dia tarik ikan. Ada.
Mana ada? Ada. Iya. Tak kumpau. Tak kumpau dapat. Cik panjang tak kumpau. Ada strike. Okey, ada strike. Cik panjang tak kumpau. Tanya diucapkan kerana anda telah memecahkan kekumpauan selama ini. Buat ni. Apa pancing baru dia hanya lah. Pancing baru dia hanya. Pancing kita pula senyap ni. Oh, suka dia, suka dia. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Panjanglah dia, malah nak cakap. Penting kita tunggu strike. Sebatang tak ada panjang. Pakai hati ni jantung ni. Jantung lihat sikit. Tarik apa yang tarik tu? Lampang godang kau, lampang goji. Bawa jang. Oh, Allah tak lokek. Nampak dia makan, sakit hati. Ah, sujud. Tak jadi. Habis apa dah? Kena buat atau dua lah ni. Malas betul aku nak ikat lah. Okay guys, off record. Dia makan nati. Okay lah. Tambah koleksi lagi seekor. Baru ada 4 ekor. Guys, update dah garing ni. Dah kegaringan. Cik Panjang pun dah nak beransur, dia nak pindah spot. Saya rasa pun entahlah, dah garing dah ni. Pancing pun dah slow dah, tengah hari ni agaknya ikan tu pergi apa ni? Pergi lunch ke apa, tak tahulah. Kalau lunch dia dah makan ni, rasa bukan lunch ni. Rasa dia dah pergi check in. Dia dah pergi ada kelas tarian ikan ke apa ke, tak tahulah. Okey, jadi hasil adalah hasil. Adalah 4 ekor. Masuk dengan panjangnya ada seekor. Hasil lagi ha. Adalah seekor yang besar, yang lain saya kecil-kecil je. Okey. Apa pun terima kasih banyak sebab menonton. Kita jumpa lagi di lain channel. Lain channel lah. Di lain hari dan masa dan ketika. Okey, kalau rasa okey boleh tekan like, subscribe, follow, share, apa lagi ultra, mega, ke apa ke tak kisahlah. Ini Cik Panjang kita pun dah siap-siap. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.